dalam dunia ni namanya gunung. Allah kata kalau aku turunkan Quran ke atas bukit, kamu akan tengok bukit itu berkecai. Kenapa bagi contoh bukit? Bukit kuat. Kuat-kuat dia pun berkecai. Tiba-tiba bukit dia kalah dengan satu makhluk namanya besi. Bekhu pi korek rapat bukit Eping. Maksudnya bekhu buat pada besi. Dalam duk kata besi ni kuat, tiba-tiba besi ni dia kalah pula dengan makhluk bernama api. Kalau welding, besi akan cair. Duk nampak macam kuat dah api ni. Kalah pula dengan air. Kerana api marak akan kalah dengan air yang banyak. Bila ada kebakaran, bomba akan main, bomba akan bermain air. Ibu-ibu tengok tok lelaki nak isap rokok tu, ambil celup dalam kopi tengok. Pakai tak bakar apa. Sekali banjir, sekali tsunami, rosak habis alam. Kuat air ni jangan buat main. Tiba-tiba air yang kuat gagah tadi, dia kalah pula dengan makhluk Allah bernama angin. Kita mengaji sains kan, angin dia angkat air, wak-wak dan sebagainya, lepas tu turunkan balik sebagai hujan. Jadi air kena lagu tu ya. Angin angkat pelan-pelan baru turun, angkat baru turun. Minggu tu lah, kena air. Air dipermainkan macam tu saja. Angin pula kalah pula dengan satu lagi makhluk. Makhluk yang boleh kalahkan angin namanya manusia. Kadang manusia sedut angin kok hidung, buang kok bungkung. Kuat manusia, ingat apa? Angin hak kuat tadi dia sedut tu lepas tu dia buang kok suka. Dia ambil oksigen, dia buang karbon dioksida. Kadang karbon dioksida advance racun lebih. Manusia kalah dengan satu sifat namanya mengantuk. Makhluk nama mengantuk ni, manusia akan tewas. Hang kuat lagu mana pun main mengantuk. Pelari pecut dunia, lari laju sungguh, masa tak mengantuk, mengantuk terus lari tengok, melelong. Tak boleh pi. Gagah, perkasa, kuat macam mana pun, mengantuk, manusia akan tewas. Lepas tu ada orang kata ubat mengantuk ni minum kopi, minum Nescafe. Lepas tu bolehlah minum, kadang minum sejak bolehlah tahan 5-10 minit baru mengantuk balik. Ubat paling mujarab ni hak saya dapat ni. Ubat paling mujarab untuk hilangkan mengantuk adalah dengan tidur. Paling mujarab. Mengantuk-mengantuk lena, hilang mengantuk. Tu baru ubat dia. Lepas tu Allah bagi tidur. Bagi hilang mengantuk. Kita kalah dengan mengantuk. Mengantuk. Lepas tu saya tak marah kalau orang lain nak dia nampak ada tu sifat kelemahan kita. Hang mengantuk jerekah lu pun dia. Hak tu tak boleh buat apa lah. Hang main bising kalau main dengan mengantuk orang tengah duk sembang hingap pun dia lena. Kalau tak mengantuk tak boleh lena orang bising. Dia kena sengak lu tak mengantuk. Kalau main dengan mengantuk ni tengah duduk diri atas train, pegang tiang sikit lena. Saya mengantuk. Mengantuk ni tak boleh buat apa. Jadi manusia kalah dengan sifat namanya mengantuk. Makhluk yang paling kuat mengantuk lah maksudnya. Dalam duk kata mengantuk ni kuat, manusia boleh kalah. Tiba-tiba mengantuk ni kalah pula dengan makhluk lain.